dan Budaya Malaysia, Tiong King Sing, kata isu penguatkuasaan peraturan papan tanda di bahasa telah mengakibatkan tindak balas emosi dan melampaui batasan yang tidak perlu. Walhasil, pelancong persoalkan keterbukaan Malaysia. Kata Tiong lagi, kepelbagaian bahasa mencerminkan mesra pelancong. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Sekali lagi, Tiong King Sing gagal menjadi menteri yang menjaga kesenian dan kebudayaan tanah air. Tak tahulah kenapa menteri seorang ni degil nak terima hakikat bahawa bahasa Melayu satu-satunya bahasa kebangsaan. Itu identiti negara kita. Titik. Benda paling asas macam ni pun takkan tak faham. Adakah pelancong luar tak nak datang ke Malaysia hanya sebab papan tanda guna bahasa Melayu? Jangan buat negara malu. Jangan buat kita sendiri punya kaum malu. Betul ke? Papan tanda yang mesra bahasa asing mencerminkan sikap mesra Malaysia dengan pelancong